Hello guys, welcome back to my channel. We sing song. Cuma kamu cara yang lain. Ku bilang aku tak main. Apa yang kau mau ku turutin. Sing song ni apa ni? My loop seruling. Ni main ya. Okay guys, hari ni aku akan unboxing apa yang telah aku janjikan kepada korang setelah video kedua, iaitu kasut. Yang ni tak nak tahu apa, Jun. Okay, this is, aku bagi tahulah, korang pun dah tahu, dekat description aku dah letak. Ni serius, ni adalah unboxing jujur daripada gue. Salah tu ni. Okay, daripada gue tentang ni. So, if korang nak tahu more lagi, komen di bawah. Okay, so aku akan tak melengah-lengahkan masa. Kita akan unboxing dengan sangat pantas menggunakan pisau lah pula. Mana pisau ni? Pisau. Bahaya ni. Boleh tak boleh? Gunting. Okay, ini benda ni. Okay, so texture, kita tunjuk texture depan balut dia gini, macam nangka buruk, tapi enggak mengapa, because sebab free. Tak adalah free. Ni tak free, ni RM1.70 dia free, tapi sebab delivery dia dapat RM1.10. So korang anggap ni free je lah. Texture depan dia memang balut tu tak cantik nak mampus. Tak cantik nak mampus ya. Macam bendor ni. Kuasa barang, aku harap barang dalam tak rosak lah. Gitu. So kita ni unboxing dari sini dulu. Okay, 1, 2, 3, let's go. Cucuk dengan perlahan-lahan. Passion aku tengok. Okay, kita buang je lah dengan tangan kita. Kau tak nampak ini. Belum dengar tak? Ada pop. Susah ya. Lepas tu kita koyak kan dia. Yes. Koyakkan lagi. Like this. Okay, payuhnya. Dia ambil gunting sama. Ya, aku suruh sama. Dia ambil gunting kejap. So, kita akan kita tengok ni, dia punya ni. Dah nampak warna orange. Orange dalam dia. Warna hitam. Aku tak pernah nampak dia warna hitam. Walaupun, ya, sebab aku tak beli benda sama. Aku tak beli sama di ni. Nice lah tengok. Gua ni tebal tau tak? Walaupun free benda ni, tapi dia tebalkan dia. Maknanya benda ni tak mudah pecah. Memang tak mudah pecah. Okay, kita dah ada gunting. So kita easy. Okay, kita pun potong dengan sangat mudah. Okay. Tak tahu lagi. Sabar. Okay, korang nampak apa depan dia? Cetek aku bagi 5 minit untuk teka benda ni. Tik-tok. Salah. Okay, mari kita keluarkan sahaja. Tak boleh keluar. Kita kena gunting habis guys, supaya dia boleh dikeluarkan. Okay. Okay, tengok ni. Bestnya main gunting-gunting. Dah boleh keluar. Ni, plastik jangan buang merata-rata. Okay. Korang nampak? Nampak tak? Aku tak tipu kan? Ultra Germany. Ya, ni kotak di luar. Ni kotak di dalam dia. Dia dah. Okay, untuk yang luar, kita cakap yang luar dulu.
Daripada depan dah nampak gambar jam ni. Of course lah jam kan. Takkan nasi goreng pula kan ada ni. So, kok balik pula. Ni Ultra. Ultra depan dia ditulis, dia diberikan dengan tulisan Ultra Germany. Ni tambah 18. Aku tak tahu ke ni. Apa ni? Add plus 1. Add plus 1. Ada 8 dalam ni plus 1. 1 jam. Gitulah kot. Okay, kita buka nanti. Y80. Okay, Y80. Tepi ni guys. Dia tak ada apa benda. Tak ada benda. Yang tepi ni dia tak ada gok. Tak ada gok, jangan berharap. Tepi ni pun tak ada gok. Cuma dia ada tulisan smartwatch. Is it smartwatch? Okay. Okay, tepi ni kosong. Dia dibaluti dengan ni. Nampak premium guys. Walaupun murah. 0.00 premium gila guys. Korang tengok ni. Ni dibaluti dengan plastik lah korang. Saya nak buka, tak buka korang nak tengok kan. So aku buka Okay. So mari kita buka. Mana gunting tadi? Kita guna gunting untuk buka ni. Saya guys, cantik ni, tengok ni. Memang baru buka ni. Memang dia baru balut ni. Tak ada kesan buka lagi. Maksudnya benda ni baru. This is new barang, item. So sangat disayangkan kalau aku buka. Tapi tak apalah. Demi orang aku buka. Okay, sini kita gunting sini. Korang dengar bunyi unboxing dia sangat best. Susahnya. Wow. Aku tak bersabar aku. Sabar, tenangkan diri anda. Panas sebenarnya guys. Tak buka kipas, malah takut bunyi. Okay, kita gunting sikit dulu. Nak kata baru ni susah punya susah. Baru ni. Okay, ada kita dah buka. So, ni orang panggil nak buka ni. Okay, korang dengar dia punya ni wow, sangat unboxing. Supik. Jangan buang mata. Okay. Jatuh. Tak. Okay, walaupun dia kotak dia dah ada kemik-kemik. Tapi dia dah baluti dengan tu. Maksudnya, orang hujung atas tu tak elok lah. Tapi tak apalah. Asalkan sampai je. Tering. Korang dah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tak apa-apa, tengok. Kat dalam ni dia diberikan dengan begini. Berapa ni? Hanjang-hanjang ni sini. Ni sini. Sini. Korang nampak ni? Nampak tak? This is. Apa ni yang masuk? Tengok ni. Dengan 0.00 korang dapat banyak ni. Dan yang paling penting ni lah. Banyak yang nak buka ni. Yang ni paling pentingnya ni lah. Jam. Ini jam telefon. Tu kita panggil smartwatch. Smartwatch guys. Dengan 0.00. Gila lah. Menjadi guys. Ni bukan main-main. Is it true? Oh my god guys. Aku nak setting. Kamera, klik kamera. Okay, ada kamera. Korang boleh pusing-pusing gitu. Ni. Yang korang dekat tengok. Ada nampak tak? Nampak. Okay, nampak. Okay. Nampak kan? Bos gila lah. Tengok. Ni function ni tau tak? Dia bergerak ni. Payah nak tunjuk sini. Aku gerak. Dia ada banyak lah. Ada bersukan dan ada pelbagai lagi dah. Ada jam, of course lah. Facebook, bukan. Quick camera, start. Kamera ke apa? Kat phone rasanya. Memang ditadangi dengan sangat baru lah kan. Sini dia ada plastik untuk cabuk. Sini pun ada plastik. Ni baru-baru. Okay. Tu jam. Ni paling penting. Kalau korang dapat beli benda 0.00 tak dapat ni memang kena hack lah. Tapi ni tak kena hack. Next kita pergi kepada tali pertama. Dia bagi kita tali ni. Tali pakcik-pakcik.
Nak pergi masjid. Besi. Aku tak minat besi sebenarnya. Tapi tak apalah, dah bagi kan, kita boleh pakai. Nampak mu? Hari pertama, besi. Okay. Tu tali pertama. Yang kedua, tali hijau. Okay. Kali kedua, dia bagi tali hijau. Toyo. Sangat cantik guys. Dia warna hijau terang. Kalau korang nak pergi pakai outfit hijau trend-trend. Warna hijau sangat penting. Okay. Next, kita pergi ke tali hitam. Ni aku suka. Simple. Tali hitam. Ini kalau korang beli mana-mana jam smartwatch je ke dapat ni lah. Murah lah. Smartwatch. Warna hitam. Function lagi. Ni ada butang. Dan tak ada kesan cala, tak ada kesan apa. Cuma habuk lah biasa. Bau-bau bau tahi. Ni aku suka warna orange. Ni yang macam dalam apa? Yang Ultra yang tu yang promotion tu. Gila. Tengok warna orange guys. Kita lah keduk-keduk macam kau. Ada lubang-lubang. Sama lah macam warna hijab ni. So korang boleh guna ni kalau pakai outfit orange. Next kita pergi ke, oh warna hitam kok. Ni warna hitam. Tapi dia keduk-keduk bulat-bulat. Gitu. Tengok. Ush. Berapa dah ni? Saat ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni dah yang kelima. Ni yang kelima warna hitam keduk-keduk. Dan yang keenam. Oh ni comel ni. Warna kelabu. Wow. Kelabu. Ni cantik. So kalau korang, ni song. Kalau nak pakai semua baju memang sangat song ni. Ataupun sangat sesuai lah korang. Gila. Cantik. Okay. Ni. Yang tahu yang berapa ni. Ni yang simple tadi. Tapi ni warna kelabu. Cantik juga guys. Nak warna biru tapi tak ada warna biru. Salah aku sebab beli. Korang boleh pilih sebenarnya dekat TikTok tu. TikTok. Salah. Sorry. Bukan dekat sana Kalau korang nak tahu lebih lanjut, kena WhatsApp pula dah. Komen di bawah, saya akan bagi tutorial lah. Tapi tak lagi buat masa sekarang. Ni pink. Pink. Abang-abang pink. Yang kakak-kakak pink. Ni nak warna pink. Boleh lah guna yang ni. Sangat cantik lah. Pink dia. Pink nature. Pink tak pink sangat. Pink lah. Okay. Dan dia ada bagi kabel cas. Ini macam iPhone gitu. Kabel cas dia. Cas-cas iPhone gitu. Okay lah. Cas-cas iPhone. Yang paling penting guys. Dia ada bagi cover guys. Cantik lah. Tak semua jam phone yang korang belikan ada cover tau bro. Yang ni ada cover. Mana nak buat? Okay, ni bulat sini. Sini bulat. Sini. Pandai aku. Pandai. Kita letak gini. Gerak pula dah. Okay. Kita pakaikan dia baju dulu. Bingung dah kan aku. Sabar ya guys. Saya sedang beraksi dah. Okay, SOS. Sabarlah, janganlah gitu lagi. Janganlah. Okay, korang tak nampak. Saya tahu korang tak nampak. Tak apa. Tak payah nampak pun benda ni. Ni aib nama dia. Tak pandai bubuh dia. Hello. Bila korang tutup dia akan tubik hello. Macam acak-acak IP gitu. Okay. Walaupun nampak huduh sikit. Sebab aku tak ada pasang. Yelah, hello. Bos lah. Aku tengok kalau dia shut down pula Okay, bye. Dia akan bayar. Bye-bye. Ikut mu lah. Gitu. Lepas tu dia akan keluarkan hello. Dan ni. Okay. How to use. Tukar-tukar ni. Tak kerti lah benda ni. Lepas tu hello pula ni. Mana ni? Okay, gitulah guys. Tapi dia ada cover. So, bila... cantik weh. Ada cover weh. Nampak macam besar. Nampak macam Yamaha guys. Padahal kosong. Tapi aku tak beli pun ni. Boleh katakan begitulah. Aku tak beli pun. Okay. Korang boleh tukar DP lah. Nanti korang beli. Korang akan dapat kertas. Mana surat cinta tadi? Di mana ya surat cinta?
kita akan dapat surat cinta daripada pembungkus kertas ni. Tak ada surat cinta lah guys. Mana surat cinta ni? Ni surat cinta dia. Korang akan dapat surat cinta daripada abang tu. Ikutlah siapa-siapa pun. Ni ada QR code bahasa Cina. 我操了 miau miau miau. Okay, panjang ke lebar tapi bahasa Cina. Orang yang tak faham, tak faham. Aku pun tak faham. So, yang mana beli? Ada bahasa Inggeris. Okay. Where lepas ni aku baca lah kalau nak setting. Korang ada benda ni, korang boleh setting sendiri lah. Tak kena aku ajar. Tak kena apa-apa. Yang penting, okay, kita baca function dia. Dia ada running mode, ada skipping rope mode, ada sit up mode, sleep mode. Siapa gemuk, boleh beli benda. Lepas tu number of step, apa lagi? Clock, ada clock, of course lah, ni kan jam. Dia boleh connect ke Android. Sebab ada QR code sini. So, korang imbas sahaja. Betul application dia incoming calls. Contoh lagi ni. Korang ada telefon tapi malas. Duduk dalam beg. Dia klik bunyi kat sini, korang boleh jawab macam tu je. Sangat mudah memudahkan diri anda. Remote photography. Kalau kau nak ni tapi malas nak tekan gini, just tekan ni. Macam kayu juga. Jauh-jauh kan, letak jauh. Cik. Gitu. And next, kita pergi ke apa ni? Raise your hand to Britain. Itulah. Raise your hand. Lepas tu, device reset, remote device, basic. Banyak lagi lah motivation dia. In the connect stage SMS. Kalau dapat SMS daripada someone, dia akan keluar daripada jam tu lah. Banyak lagi. So, baca lah. Kalau korang beli, korang baca. Kalau tak beli, tak payahlah baca. Okay. So, itu saja daripada saya hari ini. Korang tengok ni. Dapat 1, warna orange, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan harga 0.00, korang akan dapat 8 ni dan 1 jam yang baru lagi. Gambar kucing ni. Baru lagi guys. Gila. Mantap guys. Ni aku pakai. And 1 charger for your ni lah. Korang punya jam lah. And yang paling penting korang akan dapat cover. My god. Cover ada cacat ni. So itu saja daripada saya. Jangan lupa tap subscribe, like, comment and bagi tahulah komen lah kalau korang nak tahu apa benda apa lagi. And next video saya akan unboxing something menarik juga. So stay tuned. Ni sing song.